Kebimbangan penduduk kampung Perlup 1 berhubung kemunculan harimau belang yang dilaporkan berkeliaran dan menyerang ternakan sejak 6 bulan lalu reda apabila haiwan pemangsa itu berjaya ditangkap hari ini. Harimau jantan seberat 90 kg itu ditangkap kira-kira 700 meter dari penempatan selepas memasuki perangkap yang dipasang Jabatan Perkhidmatan sejak Disember lalu. Haiwan itu disahkan sihat dan dianggarkan berusia setahun 10 bulan. Bekas Ketua Kampung Khairul Arifin berkata penduduk pernah terserempak dengan harimau tersebut, menemui kesan tapak kaki serta terdengar bunyi ngauman yang menimbulkan rasa takut untuk keladang. Sebanyak 3 perangkap dipasang termasuk satu yang pernah menangkap harimau kumbang pada April. Menurut Perkhidmatan, sebanyak 9 lembu dilaporkan mati dipercayai dibaham harimau. Haiwan yang ditangkap itu akan dihantar ke Pusat Menyelamat Hidupan Liar Kebangsaan NWRC di Sungkai untuk tujuan pembiakan. Pengarah Perkhidmatan Perak Yusof Sharif berkata tiada ancaman baharu dikesan setakat ini namun tidak menolak kemungkinan harimau lain berkeliaran dan pemantauan akan diteruskan jika menerima aduan.